Assalamualaikum semua. Alamak, stylenya nak pergi mancing je pun. Tengok gaya banyak cengkerik ni. Jadi saya expect pun banyak lah kita punya hasil tangkapan. Mungkin sekilo 2 kilo ikan, kita tak tahu. Kita naik dulu motor pusing-pusing kejap dekat area-area rumah Mok ni. Tak maaf tak pakai helmet sebab biasalah. Tak kumpau. Nampak tu. Ini bukan ikan yang saya beli dekat pasar saya saja Wajah tenang turun sekolah henti. Satu punchline ramai yang terjadi. Fighting kuat, we are on the beat. Setiap gerak tak ada siapa boleh terbeat. Berkelakar tapi tepat kena. Harsan I-Team Kita cana. Assalamualaikum semua. Alamak, stylenya nak pergi mancing je pun. Okey, hari ni saya nak bawa korang semua pergi memancing ikan dekat belakang rumah Mok. Ya. Nampak tu joran kita tengah siap-siap. Sibuknya Hazan. Alamak, bila je Hazan ni tak sibuk? Nampak tu, ke depan ke belakang, nampak satu kerja pun tak jalan. Geraknya banyak. Dan dengar, dia jadi cinta. Cinta ketua rambut hijau. Malu. Okey, sekarang kita tengah nak tunjuk cengkerik yang kita beli untuk pancing ikan. Tengok gaya banyak cengkerik ni. Jadi saya expect pun banyak lah kita punya hasil tangkapan. Mungkin sekilo 2 kilo ikan, kita tak tahu. Tengok kuku sikit. Cantik. Ni ayah Mok dengan Mok tengah siapkan joran sebab saya pau diorang punya joran. Alhamdulillah ayah Mok sangat baik untuk pinjamkan joran. So ni dia tengah set up joran. Itu ini cekadak, gedebuk. Ada miau lah rumah Mok ni. Nampak? Miau ni dia sangat-sangat aktif. Dia suka nak main-main. Nampak tu? Dia gerak muka dengan cincin special aku tu. Sementara menunggu kesiapan joran kita. Kesiapan. Pakai bantai je. Kita naik dulu motor pusing-pusing kejap dekat area-area rumah Mok ni. Tak maaf tak pakai helmet sebab biasalah. Tengok je lah. Ni berdiri. Nak berdiri rupanya. Kemain bawa skuter. Merasa seperti bawa ATV ya. Tunjuk. Iya. Orang kata apa, bukan nak belagak lah. Memang ini kepakaran saya dulu-dulu ni. Lepas tu tengah-tengah jalan ni, waktu ni ternampak ada kedai pau. Jadi saya pun apa lagi, singgahlah kejap. Kita pergi beli pau sikit-sikit untuk makan petang dengan mak dan ayah Mok di rumah mereka. Biasalah, adab kita sebagai tetamu mesti bawa buah tangan. Mak saya ajar macam gitu. Jadi ni kita dah siap beli pau. Disebabkan saya dah pau joran ayah Mok, jadi kita belanja pau pula dekat ayah dengan mak Mok. Macam gitu. Okey, so ni kita jalan-jalan sikit. Alamak, muka Haji. Alamak. Okey. Lama pilih-pilih muzik video, nyanyi-nyanyi atas motor kena angin-angin macam gitu. Memang style lah. Tengok kiri kanan dulu sebelum kita melintas. Dah lah tak pakai helmet. Kalau tak tengok kiri kanan juga tak tahulah nak jadi apa. Kita tunggu dulu segala kereta melintas. Bagus kereta Vios ni bagi signal. Alhamdulillah. Orang keluar semua cemerlang. Okey, so ni kita nak sampai ke rumah Mok. Kita dah nak, orang kata dah nak start mancing lah ni. Jom kita layan dulu view-view kampung yang ada. Lepas tu kita start mancing.
jom amboi Mok kemain. Dia bawa motor dia tu. Motor yang paling legend lah ni, saya pernah bawa dekat konten sebelum ni. Inilah motor dia. Ini kita dah on the way. Saya dah sampai dah tu. Saya yang nampak tu macam lembaga hitam kat ujung tu. Saya lah tu. Saya dah ready dah nak pergi memancing. Saya tunggu diorang bawa umpan semua. Oi, terloncat-loncat runtuh jambatan tu. Siapa nak jawab? Okey. Ni saya dah siap. Kita dah orang kata pegang umpan kita. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Rakusnya. Okey. Oh, yang berada ni tak silap saya sepupu Mok ni, Okey. Ni rasa boleh relax ke Azan? Nampak sangat tu tak pernah mancing tu. Excited sangat tu. Rasa boleh relax sikit kot. Saya tunjuk mana sweet. Lawannya view. Terus terang. Aku tak nak tawar hati. Pujuk tak boleh terus tenang. Pencet. Apa yang aku fikir masa buat video ni? Bukan buat video padahal. Okey, ni Mok tengah pasang cengkelik di kail. Dekat kail. Tu berada ni sepupu Mok yang saya cakap tadi. Relax je. Macam nasi dia nampak dari jauh macam nasi. Okey. Ni Mok dia tengah pasang umpan. Lepas tu bila Mok buat kerja takkan Hazan diam kan. Mesti Hazan acah-acah juga tu nak pasang. Okay, settle pasang umpan. Kita dah ready nak memancing guys. Okay, Mok ajar dulu macam mana nak baling joran tu. Saya bukan tak pandai mancing, saya pandai je. Cuma saya nak tengok Mok betul tak apa yang dia ajar tu. Takut yelah sesat ke apa ajaran dia kan, kita tak tahu. Ya. Okay, nampak? Pandai kan? Kenapa tak turun-turun tali tu waktu tu? Alah biasa. Oh jauhnya nak lontar peluru ke dia ni. Alah. Okey. Masih lagi ya, masih terapung-apung kesepian. Masih lagi terjuntai-juntai ya. Kail tu tak cecah air lagi tu. Alah Hazan buat malu je. Outfit dah lah tak kena. Mancing pun tak pandai. Pelak peluru je lebih. Okey. Masa ni naikkan balik sebab kita baru perasan yang umpan kita tu dah dimakan dah. Ikan tu tak dapat. Wah, ajar ni ikan. Ikan tu, oi sedap makan saja. Umpan aku dah hilang. So kita kena pasang balik umpan yang baru. Lama. Oh, muka memang muka lebih-lebih ada ni. Yo, Hazan dapat seekor tak kumpau. Nampak tu. Ini bukan ikan yang saya beli dekat pasar saya saja Tidak ini memang saya dapat ni ikan kepam apa nama? Ikan lampam. Ya, ikan lampam. Nampak tu, nak pegang pun tak berani lagi ni. Datang Mok, dia cekau. Diam ikan tu kat tangan Mok. Okey. Ni ikan kita dah dapat ikan. Suka-suka pula dia ni. Okey. Weh, kakak tak ada 0.5. Janji nak kumpau. Ikan lampam.
Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Lagi. Seronok mancing bila dapat ikan. Seronok. Mancing ikan dah. Dia mancing bila dapat ikan tu. Tak makan. Sini. We are the champion. Okey, lepas tu ayah Mok mai bawa baldi sebab kita nak isi ikan ni. Mungkin boleh dibeli ikan lampam tu. Okey, lepas tu kita dah dapat seekor, takkanlah balik kan. Mestilah kita cuba lagi. Confirm. Kita akan cuba lagi untuk mendapatkan ikan seterusnya. Kan saya dah cakap tadi, ikan saya dapat 1 kilo 2. Bukan seekor 2, 1 kilo 2 tau. Pasang umpan dulu, lepas tu kita lepaskan lagi. Saya rasa dapat ni. Saya tak ingat lah sebenarnya video ni macam mana. Tapi saya rasa dapat lagi 3-4 ekor ni. Oi, masa ni rasa macam aku Datuk Siti Nurhaliza yang tengah buat memancing. Lepas tu ramai orang datang tengok. Rasa famous sangat lah ni masa ni. Tu Mak Mok datang tanya khabar macam mana, okey ke. Mak Mok dia risau takut anak dia pergi berenang cakup ikan dalam sungai. Jadi masa ni kita tengah untuk next ikan lah. Tengok macam mana kan, dapat ke tak dapat ke. Korang rasa macam mana? Korang rasa macam mana? Cuba pause video ni kejap. Lepas tu korang komen, agak-agak saya dapat berapa ekor ikan dalam video ni. Cuba teka. Dan mancing. Settle. Semalam mancing udang. Hari tu mancing udang, kita kumpau. Hari ni kita dapat ikan lampam 1 ekor. Gah. Semua salah. Saya dapat seekor je, lepas tu balik. Sebab apa? Sebab kita mancing ni sekejap je. Lagi satu hal sebab cuaca panas kan. Jadi 1 ekor je lah. Ni kita jumpa akak ni dengan anak dia comel lah, cikibum tu. Dia ajak ambil gambar. Jadi kita ambil gambar sambil pegang joran. Biar orang lain yang tengok gambar tu macam, ush, Hazan kaki mancing tu kan. Ada dapat ekor. Okey, lepas dah ambil gambar tum-tam, kita pun borak-borak kejap dengan akak ni. Anak dia comel lah. Alah, sayang. Jaga diri ya adik. Belajar betul-betul nanti tau. Dah besar nanti jadi budak baik. Okey. Ni kita sembang-sembang jap. Akak ni betul-betul follow aku lah. Akak ni tahu aku duduk mana apa semua. Bagus. Assalamualaikum kak. Kalau akak tengah tengok ni, hai. Okey. Settle dekat sini, kita bye-bye adik tu dulu. Lepas tu kita balik ke rumah Mok semula. Lepas dah orang kata dapat seekor ikan lampam, saya pun balik dengan muka yang paling belagak yang saya boleh buat ketika itu. Masa ni jalan-jalan depan rumah orang kan, kita mesti nak kena tunjuk signal-signal yang kita ni dapat ikan tadi. Jadi kena gembira-gembira sikit. Kamu kemonyet, orang ingat saya tak dapat ikan. Sabar. Cepat. Motor belakang. Motor. Lawa weh. Pesa. Si ikan kaloi. Wahai bondaku.
Si ikan siakap. Nak mahal sikit. Mana? Bukan, jangan.